Hatta kita bawa batu pergi dalam bilik air pun batu tu ada guna. Batu tu kita bawa pergi bilik air ada guna. Kalau orang tak tahu Islam, apa jadah bawa batu pergi bilik air ada air. Tapi bagi orang yang tahu, walaupun ada air, bawa batu dia dapat pahala lebih daripada orang yang beristinja menggunakan air. Bukan dia bawa batu tu dia buat sampah dekat jamban. Dia bawa batu tu dia guna untuk istinja dulu, baru lepas tu dia menggunakan air. Maka dia dapat pahala lebih. Kerana apa? Mendahulukan sunnah. Mendahulukan sunnah, iaitu sunnah apa? Menghilangkan najis, kemudian membasuh tempat keluar najis. Jadi dapat dua. Jadi kalau kita ni, kalau kita lah, satu Izora, satu Avanza, nak pilih yang mana? Makcik nak pilih mana? Izora dengan Avanza, cik nak pilih yang mana? Maybe. Pakcik Haji Syahrani, dia mana? Izora ke Avanza? Pimenter. Tapi kalau saya pilih dua-dua. Izora, Avanza. Sebab apa? Macam tu lah Islam ajar. Dia tak suruh buat satu, tinggal dengan satu. Ataupun kalau boleh buat dua-dua, dapatkan dua-dua kelebihan. Jadi kalau kita tengok Izora ke Avanza, pilih Avanza ke Izora, Avanza ke Izora, kan? Jadi kita ambil Izora. Dia kalau dibagi Izora atau Avanza, ambil dua-dua, kan? Untung kita. Suami pakai satu, isteri pakai satu. Walaupun tak kerti mengadu. Baik. Itu adalah Islam. Itu adalah Islam di sisi kita. Islam yang kita faham apa yang Nabi SAW bawa daripada sekarang ni berapa Rabiul Awal? Adik? Berapa Rabiul Awal? Berapa Rabiul Awal? Siapa tahu? 12 Rabiul Awal. Sebab apa hari ni ada sambutan Maulid Rasul? Tunggu 5 hari tanya hari ni berapa Rabiul Awal, tak tahu. Sebab apa tak ada sambutan hari tu? Itu saya biasa kenakan kat orang-orang yang ada sekitar Gombak, sekitar Selayang, biasa macam tu lah. Hari ni buat ceramah awal Muharram, tanya hari ni berapa Muharram, tak tahu. Itu masalah kita. Jadi sebenarnya kita perlu mendahulukan pengetahuan kita terhadap, sebabnya kalender Hijri ni, kalender takwim Hijri lah kita kata. Takwim Hijri ataupun maksudnya kalender Hijri adalah dimulakan pada zaman, kalau tak salah saya, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan akhirnya pada sistem takwim Hijri ni, padanya ada beberapa peristiwa yang penting. Padanya ada beberapa peristiwa yang penting, yang mana bila masuk hari itu orang akan ingat, wah ini berlaku begini, hari ini berlaku begini, hari ini berlaku begini. Seperti Tasu'a, Ashura, hari 9 Muharram, 10 Muharram. Hari raya bila? Yang kita tahu hari raya je, 1 Syawal. Kita tahu hari raya min awal Syawal, daripada 1 Syawal ila akhirih, hinggalah kepada akhir Syawal, 30 hari hari raya, kan? Walhasil sebenarnya tujuan untuk takwim ini adalah begitu, supaya kita memperingati sejarah-sejarah Nabi SAW. Apa peristiwa besar yang telah membawa manfaat kepada umat Islam. Tapi oleh kerana sejarah, orang kata dengan kewujudan takwim ini membuatkan orang dekat dengan Islam, akhirnya Tamadun Rom mencipta satu lagi kalender, yang mana kalender ini dipanggil sebagai takwim Qamari. Takwim Masihi ni lah, kan? Takwim Masihi, yang mana kalau kita sekarang ni 14 Februari adalah hari apa? Hari apa? 14 Februari. Sambutan Maulid Rasul. Bagus. Sekarang ni isu Valentine. Isu Valentine sekarang ni berdasarkan tarikh Hijri Masihi. Baru-baru semalam lepas saya bagi kuliah di Selayang, tengah hari itu pergi ke Shah Alam, malam tu patah balik ke Jalan Raja Laut, berjumpalah dengan skot kami prihatin, orang yang nak buat gerak gempur, nak gempur anti-zina, skot anti-zina lah, nak gempur pasangan-pasangan yang berkapal ataupun pasangan-pasangan yang dah lebih daripada had couple. Saya pun berkapal sekarang ni. Tapi kita ada batas. Saya teringat dalam satu kuliah ada seorang ustaz tu, tengah-tengah di ceramah, dia buka soalan. Lepas tu ada seorang mak rempit ni tanya dia, "Ustaz," kata, "Gaya mak rempit lah Ustaz, saya nak tanya Ustaz,
Tapi dia kecek Terengganu dah Saya boleh cakap. Dan cakap bahasa Arab pun saya tak reti sebenarnya. Atau dah lama tinggal. Baik. Dia kata, Ustaz, kalau saya nak bonceng dengan budak saya boleh tak Ustaz? Dia tanya Ustaz tu. Lepas tu Ustaz tu kata boleh. Tu dah pening. Nah, orang dengar kata Ustaz kata orang boleh bonceng awet dia, markah dia. Ataupun apa? Kalau mak rempit dia panggil apa? Perempuan dia? Minah rempit dia. Ni mesti tengok siapa tu adalah sempit dia ni. Baik. Dah terpening. Tapi ada syaratnya. Oleh kerana kita niat bonceng tu seorang Muslim dan yang nak dibonceng tu seorang Muslimah, bapa kena duduk tengah-tengah. Jadi boleh, tak ada masalah. Tapi tak pernah dibuat orang, tapi mesti 4 orang naik atas satu motor. Di Malaysia, bawa anak pun silap-silap boleh ramai. Melebihi daripada muatan. Kan?